Hari ni kita ada dua motor. Kalau korang nak cari motor yang sedia untuk touring atau motor yang dimodifikan untuk jadi touring, kita ada banyak choice. Satu, Suzuki Gixxer 250. Satu lagi kita ada Benelli RK 251. Dua ekor motor ni banyak perbezaan dia, tetapi purpose dia orang lebih kurang sama. So yang first kita ada memang motor yang dilahirkan untuk touring lah. Touring dalam bajet. Kalau korang tengok motor ni, feature dia banyak yang sedia ada, yang dikatakan feature-feature premium lah. Ada upside down fork. Nampak ni stiker ni apa benda? ABS. Bukan tu je. Motor ni ada full digital meter dengan 2 USB. Siap untuk korang pergi ride jauh-jauh dan charge phone. Selain daripada tu, motor ni pun ada rack complete untuk side box dengan top box. Korang tak payah risau lah, cuma tinggal cari box je. So berapa harga motor ni? Motor ni tahun 2021, register 2022. Harganya RM5,480. Mana lagi nak dapat? Barang-barang semua dah complete. Kita ada motor daripada yang brand yang boleh dikatakan sebagai antara brand paling reliable lah dekat Malaysia. Suzuki Gixxer 250. Motor ni asalnya dia motor naked. Motor naked yang sedap dipakai untuk daily lah. Motor ni dah modify untuk purpose bawa jauh. So apa benda yang modifikasi yang dia dah buat, orang lama dah buat. Motor ni dah ada windshield lebih tinggi. So kalau korang pergi bawa jauh-jauh tu, tak adalah sakit tengkuk, angin tolak leher korang tu kan. Lepas tu motor ni full set RCB level, kanan dengan kiri, clutch dengan brake pump. Didatangkan dengan meter digital. Tu selain daripada tu, ada bar riser. So bar riser ni dia dah naikkan handlebar standard ni dalam 2 inci lah. So korang tak adalah menunduk sangat kalau bawa tu. Belakang tak sakit, pinggang tak sakit. Lepas tu ni pun ada box, ada rack. Rack dengan box sekali. Motor ni harganya RM9,880. Dia punya tahun 2024. So kalau korang berminat dengan dua motor ni, boleh roger sales team kami di nombor yang tertara. Cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di TM Motor World.